Selamat berbuka. Hari ini saya nak masak tempoyak ayam. Tuyuk dan letak air. Barang dia kurang. Terus masukkan ayam. Sebab ayam ni nak bagi masak cepat sikit. Kita masukkan ayam. Ayam dia masukkan serai 5 purut dan daun ketumbar. Daun ketumbar ni option saja. Setengah orang tak bubuh pun. Kita panas. Rebus ayam dahulu. Kalau ikan dia letak last. Kalau ayam dia letak depan. Lemak ayam tu kita buang lemak-lemak dia. Kita buang lemak ayam dia tu. Dan bahan kisar iaitu kunyit, halia, bawang putih, bawang merah. Kita masukkan. Cili kisar. Nak bagi pedas sikit. Masuk juga. Masuk ke tempoyak. Kalau tak masuk tempoyak boleh tak? Bukan masak nama tempoyak lah nama dia. Tak nama pun masak tempoyak. Okey. Kalau kau kantan. Dan masukkan cili api. Bagi panas lagi. Dah melegak tu kita masukkan daun kesum. Okey. Masuk sikit daun kesum. Masuk sedikit sahaja asam keping, kecil sikit je. Sebab apa? Tempoyak tu pun dah masam dah. Janganlah banyak sangat. Masukkan sedikit garam. Secukup rasa. Dah siap. Dah melegak ni. Dah siap. Harumnya.